Kamera ni berat dia 1.5 kg. Tapi selama je boom arm ni boleh support, so kalau setakat korang buat video unboxing pakai smartphone, memang tak aca. Dan yang paling best, arm ni korang boleh cabut dan pasang dekat mana-mana adapter macam ni. Contohnya macam dekat C-stand. So korang punya overhead shot lebih tinggi. So ini Ulanzi TH04. Dalam kotak ni korang dapat dia punya base, dia punya arm dan Yuka quick release dan juga Allen key. Untuk ketebalan meja boleh sampai 6cm dan just pasang je macam korang pasang mic boom arm. Just ketat je mana yang patut dan Yuka quick release ni korang pasang dekat korang punya device, so senang nak attach. Yang special dekat ball head ni banyak boleh ubah position dan bukan saja support Yuka quick release tapi juga F38 quick release. Maksimum korang boleh load sampai 2kg dan ketinggian maksimum 910cm. So kalau korang nak guna untuk pelbagaikan lagi shot, nak pakai untuk buat talking head ataupun nak attach mic untuk voice over, jangan risau sebab dia ada security lock. So untuk yang banyak buat konten, aku rasa benda ni banyak membantu dan kalau korang berminat, cek link yang aku sediakan.